Salam. Assalamualaikum guys. Masya Allah Habibah. Bagus lah. One, two, three. Okay, dah ucap selamat. Okay. Thumbnail satu. Betul, dua, tiga. Satu thumbnail special. Kejap. Terbalik. Buat muka ni. Muka kasut baru. Kira-kira lagi. Okay. Awak tengok kamera kau, tengok tepi tadi. Dari tepi. Kau tengok kamera tu. Tengok kamera muka jahat. Satu, dua, tiga. Muka belagak satu. Belakang. Okay, muka bersyukur lah, muka bersyukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Hari ni hari Khamis bersamaan 20 hari bulan 11. ya, sekarang jam 11.37 malam. Dan kami di sini di rumah Abiwan. Kami nak buat video unboxing. Untuk maklumat anda semua, I show you. This is my phone. I've been using it since Asasi. And then last Sunday, Asasi ke? Asasi. Woo. Since Asasi. Almost 4 years lah. Ni adalah Oppo A76. And telefon ni akhirnya telah mengembuskan nafas terakhirnya pada Ahad lepas. Okay, kemudian tanpa segan silu, Before that, apa kata-kata time Ahad? Time berlaku ni Ahad. okey ke? Saya terlalu terkejut. Wow, tengok tu. Ada garis-garis. Boleh nampak lagi, tunjuklah dekat mereka. Nampak tak Dia ada masih garis-garis tu. Dia masih berfungsi, badannya semua, cuma dia Dia tutup boleh- mata. Dia boleh bercakap, dia boleh mendengar, dia boleh connect dengan Bluetooth. Macam saya time tu masih connect dengan dia walaupun skrin dia dah gelap macam ni, dah tak boleh buka. Saya tekan, it's not working, nak menyala at all. Bila saya tamping untuk unlock skrin, kita boleh dengar bunyi ketak, dia unlock. But what do I do? It's all Basically black. masalah LED lah. Skrin dah problem dia. And dia dah pecah Sebab banyak. ni kot. Banyak dah yang dah pecah. Nak balin kot. And sebenarnya sebelum hari Ahad tu, hari apa? Sabtu kan? Sabtu tu saya baru tanggalkan tinted dia. Sebab terlalu susah nak touch. Banyak sangat. Yang tak boleh error. touchable sebab tu kan. Sebenarnya Kalau tiba-tiba dia berfungsi semula. Alhamdulillah. Okay. Kemudian saya mengalami kesedihan. Tapi saya tidak sedih. Saya masih terkejut. Saya Tapi tak terima. mentally awak outside nampak macam okey. Okey. Saya Alhamdulillah. okey je. Alhamdulillah. Lepas tu datanglah seorang rakan yang sangat baik, yang selalu concern dengan saya, iaitu Zafira. Dia telah memberi saya untuk menggunakan telefon dia. Telefon Vivo. Saya Vivo fan. Saya Oppo. Gaduh. Telefon ni Zafira dah resetkan semua info dan maklumat dalam ni. Lepas tu dia bagi kat saya guna. Untuk makluman, saya tidak menggunakan phone ini. Dia saya letak je, ada je saya. Sorry nak tengok je. Saya tak guna. Itulah tu. So daripada dia terbiar, saya nampak kawan memerlukan saya menghulurkan pertolongan yang tidak begitu menolong. Sebab banyak juga yang tidak boleh digunakan dalam handphone ini kerana ianya sangat low to date. Janganlah downgrade dia. Dia dekat depan. Betul lah, ini kan saya beli time 2016 kot. 2016 Oi, bila? 2016 kita form 1. Oh, ya ke 2018 bila? Okay. Mungkin tingkatan 3 4 2019. tingkatan 4 kot saya rasa. So make sense lah sebab ni pun dia guna micro Charger dia charger micro lagi lah. Itulahnya. Jadi saya menggunakan telefon ni dan semalam dia telah menunjukkan simptom yang menakutkan saya. Skrin dia jadi macam ni. Nampak ke dia garis-garis? Nampak. Dia garis macam tu. Lepas saya panik, saya lari naik bilik dia. Zafira!
Saya kata lah, relax bro, relax, chill. Itu kan phone lama. Ni expected. Tapi dia rosak time saya guna. So awak nak ganti lah. Okay, kena bayar. Lepas tu lepas tu tapi apa yang dia guna untuk WhatsApp, dapatlah dia update. Saya dapat Maksudnya berkomunikasi dengan orang. berkomunikasi secara Saya langsung. guna laptop. Sebelum ni sewaktu ketiadaan dia kata dia boleh Guna message tablet. guna tablet. Tablet web, laptop dia tak boleh macam pergi keluar ke apa. Alia. So pergi keluar dia tak bawa phone. Ya tu rasa pelik. Saya pun cubalah menghiburkannya segala mungkin. Anis kat ni, Anis nak tengok video. Ni. Oh. Sebab selalu kalau dia dekat table dia. Banyak tu. Ya, Saya mesej orang lah. dia ada critical Phone addicts. phone addicts. Aduh. Lah Teruk. Mungkin ini mampu memberikan sedikit sebanyak. Okay, this is a turning point lah. I go this and then I got this, and after few days of discussion with myself, I either to repair this phone or buy a new one. And then I decided to just buy a new one since this phone starting to show symptom of incompatibility to current update of Ada ke? internet and so on. Seperti? Yes. Mini like the GPS. GPS. Ada sebab this phone banyak kali dah terjatuh. Bateri dia pun dah kembung. So daripada saya Dah tukar kembung? repair telefon ni habiskan 800, baik saya beli yang baru. Macam tu. Kalau dari segi macam app ada ke yang Dia tidak? ada app yang tak boleh. Dia bukan tak support, dia start to taking a lot of time untuk proses. Dia dah Okay. lambat lah. Mungkin story saya saya tak saya tak saya move on. Saya move on. Saya tak boleh tersangkut pada satu perkara. And walaupun saya move on, tapi sebenarnya saya tak move on. Saya masih menggunakan apa chat? Apa ni? Awak ada kawan baru, awak ada kawan baru. Salam. Dia nak salam Salam juga. juga Bibu. Tak kawan. Tak ada kawan-kawan. Okay. So, ini adalah video untuk unboxing telefon baru saya. Kita Tapi, minta ni. part tu. Part tu.